Okey, salam semua. Kita bertemu lagi dalam reaction drama berseri Sayangku Cikgu Hania episod ketiga. So, jom kita tonton. Kenapa tadi tu? Tak pakai tembak. Oh, pagi dah dapat surat. Kalau surat cinta tak apalah juga. Dapat surat saman. Matilah aku. Polis ni pun buat Roblox pagi. Buatlah tengah malam. Bro, kenapa? Kenapa tadi tu? Tak pakai tembak yang kedah, tuan. Hei, kalau apa-apa jadi, baru nak menyesal dia orang. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah, Cik! Cik okey tak? Saya minta maaf, saya tak sengaja. Memandu sambil memegang alat telekomunikasi adalah satu kesalahan tau. Boleh dikenakan tindakan. Lain kali hati-hati. Nasib baik saya tak nampak tadi. Kalau saya nampak, saya dah bagi awak saman dah. Oh, pagi dah dapat. Okey, kalau kita tengok adegan ni, maksudnya klip ni, Cikgu Hania dia jumpalah hero kita, Inspektor Fahri. Dua kali jumpa. Pertama masa Roblox pagi ke siang macam tu lah, pagi. Lepas tu kemudian rasanya masa Fahri di luar waktu kerja kot, sebab dia tak pakai uniform masa naik motor. Tapi rasanya dia boleh dia boleh bagi saman kot. Tapi itulah dia kata tak bagi saman, nasib baik. Kalau dah selalu jumpa ni, orang kata berjodoh lah, ada jodoh lah maksudnya. So inilah takdir Cikgu Hania dan Inspektor Fahri. Selepas Hania kecewa dengan bekas tunangnya Nazir yang dikatakan, bukan kata lah, memang curang dengan kawan baik dia sendiri kot. Kawan dia, kenalan dia, Yasmin, sampai mengandung Yasmin, kata Yasmin lah, sebab sambil berjumpa. Jadi Yasmin memang, Hania memang dah move on lah. Memang terpaksa move on, terpaksa lupakan Nazir, kecewa, dan dia kembali ke tugas dia sebagai cikgu. Tapi jumpa ni lah, jumpa hero baru lah. Kejap kata penonton, masa Roblox tak ada pun Encik Inspektor. Kalau ada pun pendek, tak ada hello macam ni. Rasanya yang komen ni cerita pasal pengalaman sendiri kot, bukan macam Cikgu Hania ni. Yelah kot, sebab kenapa time saya kena tahan semua polis yang tua. Satu lagi komen, drama ni memang tunjuk salah perempuan bila drive. Itulah bila drive, maksudnya Cikgu Hania ni bila drive mungkin dia terkesan dengan hubungan dia sebelum ni, sampai terbawa masa drive tu. Tapi kata inspektor sambil bawa alat komunikasi masa jawab phone ke, gitulah. Sebaik tak kena saman. Tapi nak tahu juga, adakah ada pertemuan semula ke? Selepas tu biasanya orang bila dah jumpa dekat Roblox ke jumpa polis, jarang jumpa balik. Tapi apa yang membuatkan dua watak ni bertemu semula sampaikan mereka bercinta kemudian? Jumpa lagi.